Huyo, GR Yaris, kecil-kecil cili api. Jom kita kira. Model Recon tahun 2021 harga RM250,000. Down payment 30%, RM75,000. Engine 1.6, jadi road tax RM90. Insurans kalau kosong NCD RM6,780. Total upfront payment adalah RM81,870. Monthly installment untuk 7 tahun RM2,462. Yearly installment pula adalah RM29,600. Kita kira yearly expenses pula. Insurans RM6,780, road tax RM90, servis RM2,500, wear and tear kita ready RM5,000 setahun. Jadi total yearly expenses adalah RM14,730. Bukan yearly expenses dengan yearly installment RM43,790. Bahagikan pula dengan 12 bulan. Jadi sebulan kena prepare RM3,660. Berapa income yang selesa nak pakai kereta ni? Katalah nak spend 30% daripada gaji, total income bersih sebulan kena ada sebanyak RM12,300. Katalah nak spend 20% daripada gaji, total income sebulan adalah RM18,320. Pedas juga harganya kan? Kita apa yang kita patut kira untuk next video? Cuba korang komen.